来，太太的手机在哪里？我的手机在哪里？在哪里我也不知道哎，为什么我打那么多次没有接？哎呦，那我手机在小庙那边，那这个在半乡的那边。老太太的钱包在哪里？哎呦！你把我吓死，我吓死了！你的钱包在哪里？哎，我的钱包。来，老太太放在哪里？还半乡那边好不好？一定的啦。吓死我了啦！对呀，他也吓一跳哎，为什么卖东西这样哦？对呀，买东西这样啊，你呀，看手半乡的拿给你呀。对呀，手机也丢在那边。Nah, ini makanan sisa ya. Tak tahu.漂亮，好漂亮啊！红来灰，对，好，这个不能吃了，太太。这个不可以吃，不好吃。不好吃啊，这个就是摆起来好看。以前比较小一点的，对。以前这个比较小啊，今年比较大。哎呀，要不要吃一个？不要，太太好甜。不要，谢谢。Nah, ini bunganya mbokku yang beli ya. 没有啊，就那天太太去买啊，哦晚上叫姐夫去带回来啊。Oh, 这样啊。Nah, aku nggak tahu mbokku beli bunga secantik ini. Nah, ini juga bunga mbokku. Hayo nan hoa, hayo na hoa. Hayo na. Cihua. Hah? Aku mau ambil bunga lagi. Jadi kita anterin dulu. Nah, ini kondisi pasar ya. Ini mau Imlek tuh kayak gini ya. Oh, luar biasa. Semua orang turun ke pasar. Ini ayam. Ini sampai habis sih. Ini baju panas. Semua orang turun ke pasar ya. Ini adalah ketika Taiwan akan Imlek. Pernik Imlek ya. Bagus banget. Pasarnya rame banget. Lebih rame dari hari biasanya. Nah, ini cuaca hari ini ya. Terus ngambil bunganya, aku taruh sini 2. Nah, ini kita nyabrang bawa cihua katanya namanya. Seperti ini. Cihua. Seperti ini. Oh, 这个太太卖啦。那么聪明啊，太太加送。这个花不够漂亮，对不对，太太？漂亮吗？还好啦，菊花就是这样啊。哦。这个要放在哪里，太太？等一下看看要放在那前面。比较漂亮。过年是什么时候，太太？第一的过年是什么时候？就那个啊7号。那个啊，20号除夕夜啊。20号是第一天的过年。20号。 21号吧。21。21吧，你看吗？哦。21、22。22是过年。21最后一天，22号过年第一天。哦，现在是17号，今天17号，对对。就很漂亮了，你看看。那个看不到。
这样子就漂亮了。对，也便宜也漂亮。又可以，不知道它放在哪里？花了太多，放这里，不要放阿拉那边了，那边有了，放这里。我放下面。对呀、Nah ini satu dua dan这个最好看。这个漂亮。Nggak wakeh ya segini banyak. Dari Nanhua belakang juga ada, depan juga ada, bawah juga ada. Nah, aku tadi itu ke warung ini ya, tempat sembahyangan kertas-kertas apa segala macam itu. Mbokku tuh spikulnya parah teman-teman. Dompet sama HP-nya ditinggal di situ. Allah kaget aku. Aku telepon diangkat sama tukang warungnya itu, toko itu. Terus aku dibilangin, "Nyonyamu wis pikun, dompet sama HP ketinggalan." Bilang nggak tuh? Bu Ama Canali. 来太太的手机在哪里？我的手机在哪里？在哪里我也不知道哎。为什么我打那么多次没有接？哎呦，那我手机在小庙那边，那这个在半乡的那边。老太太的钱包在哪里？哎呦！你把我吓死，我吓死了！你的钱包在哪里？哎，看我的钱包。来，老太太放在哪里？还卖家那边好不好？一定的啦。吓死我了啦！对呀，他也吓一跳哎，为什么卖东西这样哦？对呀、买东西这样啊，丽呀、感受卖香的拿给你呀、对呀，手机也丢在那边。我吓一跳，我阿爸手一定痴呆了。知道了啦！你一讲到心脏都跳出来了啦。你惊死啊！但是还好没有钱呢，他说。啊，没有钱了。还好没有满满的这样。没有装满满的，今天都装在这个底下。你来看看来哦。过来吧，今天有摕来啦。啊呢？这个皮包吼，这个去藏在里遐啦。啊，啥物我摕钱出来买金纸啊。对，那有可能人家买东西，钱包丢在那边，手机丢。啊的。你们有没有钱被人家收光了？对啊，如果不认识的手机也可以收啊。不是啊，你拿迄钱包来。哎，有你起来的啦。你咋去你起来？我你开这个底啊。有钱了，但是没有多少了，还好啦。你咋没有你给我你啊？我给你了，没钱啊。这个很严重了，严重严重。太严重了。有没有钱？但是这个很糟糕。哎，太太有没有买东西？没有，还没买。不要卖了，不要卖了。好好好。Cila aku sepuh teman-teman. Nyonya aku tua teman-teman. HP yo lali. Dompet sampai ketinggalan neng toko ikir teman-teman, toko sembahyangan. Wes keramas santai-santai di situ. Saya baru pulang diajak belanja sama Nyonya ya teman-teman. Keperluan untuk membuat kue lobak putih lopokau. Tadi sama temennya Nyonya, terus saya ndak ambil record sama sekali karena rodok sungkan ya teman-teman. Baru kali ini aku sungkan. Ini aku mau makan mie sapi lah seadanya itu loh, ungkep sapi tak tambahin nasi kayak gitu aja. Makanan sisa ya. Ini belanjaan Nyonya aku teman-teman, gubis. Itu juga gubis.
Wes kita makannya begini saja dan apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini ceritanya tuh makanan itu masih sisa dikit ya teman-teman. Jadi sama nyonya aku tadi dipanasin suruh makan saya. Oh. Masya Allah panas banget. Rasanya itu enak banget teman-teman. Ini sampai wes kayak jadi jangan garangan sing ngeluwe itu loh. Luwe itu kayak yang meresep banget kayak gitu. Ini saya tak tambah ya cabai ku dewe kayak gitu. Jadi biar ada rasa pedes. Sama anak godong jeruk, sama ada daun bawang. Panasnya Masya Allah. Ini makanannya tuh panas banget ya. Tanganku rasanya melonyoh. Nasi panas, sayurnya panas, tangannya luka dan perih. Oh. Nah, kita cuman pakai kuah ya. Lagi bersama saya Yayu Cayu, semangat. Nah sekarang waktu ini sing-singkan ini apa jenenge, sing-singkan lengan kita waktu ini kita masak. Ini kita pindah ke sebelah. Nah, bismillah. Kita keluarkan wajan kita, wajan andalan. Apakah bokongnya gosong? Ya bokongnya seperti ini. Cak-cak. Nah, di sini ono gubis, sawi putih sama jagung ya. Ada di bawah. So ikan, ono jamur. Ono bakso ikan. Kembang tahu. Ya ini tahu seperti ini. Nah, tambahkan garam. Royco yang mencerdaskan bangsa seluruh jagat raya. Hari ini kita masak hotpot yang sederhana, mudah, gampang, praktis.
Dan kebetulan cuaca hari ini dingin. Karena mau Imlek, sebentar lagi mendekati Imlek, jadi anak-anak sekolah itu pulangnya lebih awal. Kayak jam 5, setengah 6 wis pulang, mereka makan. Setelah makan pulang ke rumah masing-masing. Ini air itu kalau misalkan kita sibuk, ditungguin malah lama. Ojo ditunggoni. Seperti hubungan, jangan terlalu berharap. Malah suwe. Nah, bismillah. Seperti ini. Kita masukin bersama-samaan semuanya dan bersama-sama. Yuk, mayo jatah. Ya, tambahkan garam. Nah, yang penting itu dialup-alup itu biar bersih ya, nggak usah lama-lama. Apalagi ke susu. Yang penting itu kena air panas. Mendidih sebentar itu wis. Kayak ginilah. Ini bakso ikan. Bakso ikan. Mau masukin ke sini ya. Itu kaldunya bawang bombay, tomat sama jahe. Dikasih bumbu roiko, ada gula sedikit sama garam. Tak perlu berlama-lama ya wes kayak gini aja, langsung kita semuanya kita taruh situ aja karena mereka wes mau pulang semua. Tuh. Nah, sebelah sini wes mendidih ya. Nah, ini masukin semua. Tahu. Wes ini. Nah, di sini ono daging sapi. Satu, 2, 3, 4 lah. Nah, ndak boleh lama-lama ya. Ini langsung aku matiin wis kayak gini aja. Nah, ini semua aku boleh makan ya. Saya tidak menambahkan non halal. Jadi dia tahu, kembang tahu, bakso ikan, jagung. Wah, mantul ini. Kita tenggelamin biar matang. Terus aku matiin. Ini daging sapi ya, biar mereka masukin sendiri. Meme, 吃饭妹妹。Ya, yang sinong ke kanan. Ini udah.喂，您这要来菜先啊？啊？近啊。